Masihkah ada sinar ilahi suluhin nurani? Masihkah ada bisikan iman berkahi hidupmu? Dari Maha Pengasih dan puncaknya nan teragung dan kau gapai. Masihkah kita berbaur teduh di rendah pohon ketakwaan, sedangkan hati dihujani rintisan noda-noda hitam. Dunia yang memukau mata hati akan musnah di telan al-akhirah. Insani yang kian bersisih dari landasan murni, sebidang pengabdian. Mengapa menjauhi cintanya? Apakah kau sadari nyawa sinar bak sekilas api? Hentikan rentak kekufuran yang membadari hati. Andai haruman Firdausi yang engkau impikan, genggamlah permata kiki yang terangi jalanmu dalam membara susuri abadi. Janganlah engkau berputus asa dari rahmatnya, maghfirahnya. Leraikan segala belenggu yang memasukkan akal dan pikiranmu. Eratkan simpulan kasih pada Ar-Rahman dan tegakkan semangat juang yang terbuku di kalbu. Jadikan kasih cinta kepadanya tebaran tinggi rohi, tidak-tidak dapat menjauhi. Syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah,
Terima kasih saudara acara majlis yang dihormati, yang berhormat Mak Idris, yang dihormati Tuan Pegawai Daerah, Diakan Tuan Penggung, Ketua Jabatan, tetamu-tetamu, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berada di hospital di dalam ward sejak hari Sabtu yang lepas. Hari Sabtu, hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis saya keluar dari hospital, discharge tadi jam 7 pagi. Belum belum balik rumah lagi tuan-tuan. Keluar dari hospital terus pergi ke Kuala Lumpur, naik kapal terbang datang ke sini. Jadi untuk orang Kota Samarinda, mudah-mudahan saya sihat. Sebenarnya doktor tidak mengizinkan saya datang. Dia pujuk. Tak apalah, datanglah kata dia. Dan saya pun seronok. Bila pun ada di belakang. Yang mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang tanya saya, rehatlah. Dia cakap saya dah rehat di dalam hospital, dah 5 hari saya rehat. Dah boring dalam hospital. Dah rehat lama dalam hospital. Dan ubat saya ialah mikrofon. Bukan maknanya saya kena makan mikrofon. Bila saya bercakap, saya jadi sihat, saya jadi kuat. InsyaAllah malam ni saya habiskan ceramah ni jam 12 malam, insyaAllah. Siapa yang nak tunggu tu? Boleh ke sampai jam 12? Tuan-tuan tunggulah jam 12, jam 10 saya balik. Sebab kita berada di dalam majlis ilmu, kita rasa bahagia, kita rasa suka kerana kita berada di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu kita rasa tenang. Majlis ilmu kita rasa sejuk. Walaupun sibuk, walaupun macam-macam masalah, tetapi bila kita berada dalam majlis ilmu, kita rasa tenang, kita rasa seronok. Sebab kita dipayungi, dinaungi dengan rahmat, diminta ampun oleh para malaikat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan-jalan kita berada dalam majlis ilmu ini adalah jalan-jalan yang membawa kepada syurga. Pahalanya macam pahala berjihad pada jalan Allah. Bila kita berada dalam majlis ilmu, kita dapat pahala sembahyang sunat macam 500 rakaat sembahyang sunat, 1000 rakaat sembahyang sunat. Dan orang-orang yang berilmu ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala naikkan darjat orang yang beriman dan orang yang berilmu di kalangan kita beberapa darjat kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan ini adalah, tuan-tuan, berada dalam majlis ilmu ini ialah tanda-tanda bahagia, tanda-tanda orang yang suka. Bila berada di dalam majlis ilmu, dia adalah perkara yang sangat membahagiakan. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, macam kata-kata P. Ramlee. P. Ramlee sebut bahagia ini tidak lama, dia sekejap saja. Saat yang bahagia datang sekejap saja, namun dalam hati tidak dapat ku lupa, meresap di jiwa raga, kekal dalam pujaan hati indah. Dia sekejap je, tuan-tuan. Mudah-mudahan tak hujan lah. Jadi apa dia, tuan-tuan? Dia antara tanda-tanda bahagia.
tanda-tanda orang yang bahagia yang pertama ialah semakin dia bertambah ilmunya, semakin dia menjadi orang yang tawadhu. Semakin bertambah ilmu, semakin dia menjadi orang yang merendah diri. Dia tidak menjadi orang yang sombong. Ada orang yang semakin ilmu, semakin dia sombong. Ada orang yang bertambah ilmu, dia jadi belagak, dia jadi takabur. Orang yang berilmu, dia macam padi. Makin padi itu berisi, makin padi itu menunduk. Itu dipanggil sebagai resmi padi. Dia bukan macam orang yang tidak ada ilmu. Orang yang berilmu, dia perbuatan dia, perkataan dia, penglihatan dia, apa jua perkataan dia itu disandarkan kepada ilmu. Ini tanda-tanda bahagia. Kita disuruh menjadi orang berilmu. Kenapa kita disuruh menjadi orang berilmu? Sebab Allah Ta'ala angkat darjat orang yang berilmu. Di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, darjatnya 500 tahun perjalanan. Saya nak datang daripada Kuala Lumpur tadi ke tempat tuan-tuan naik kapal terbang 1 jam setengah. 1 jam setengah KL datang ke Kuching. Tetapi darjat orang berilmu dengan yang tidak berilmu 500 tahun perjalanan. Bayangkan tuan-tuan, berapa darjat membezakan di antaranya. Setiap darjat itu 500 tahun perjalanan dan ada 700 darjat. 700 perbezaan di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang berilmu, pahala dia, ganjaran pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, ibadatnya itu lebih berkualiti daripada yang tidak berilmu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang amalan kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah nak melihat ialah siapakah di kalangan kita yang paling baik amalannya. Allah tidak melihat siapa yang paling banyak amalannya. Allah tengok ialah siapa yang paling berkualiti, siapa yang paling bagus, siapa yang paling bermutu amalannya. Dan salah satu yang paling berkualiti, yang paling bermutu ialah orang yang berilmu. Tetapi kalau kita orang yang berilmu, kita menjadi orang yang sombong, itu adalah tanda-tanda sengsara, tanda-tanda celaka, tanda-tanda yang tidak baik. Tuan-tuan, nombor 1, kita jadi orang yang berilmu. Dan jadi orang yang berilmu ini, biar menjadi orang tawadhu. Jangan sombong-sombong. Sebab ada orang yang belagak, dia menyanyi pun belagak bunyi dia. Hoi, siapa gerangan memanggil aku macam kodok memanggil hujan? Tidak tahukah aku raja kebesaran, berkuasa di darat dan di lautan? Nah ini tuan-tuan, di lagu tahun 50-an, tuan-tuan pun tak lahir lagi. Masa itu saya umur 20 tahun. Tahun 56, 20 tahun. Sekarang 2016. Ustaz Ghazin dah dekat 100 tahun dah umur tuan. Tuan-tuan, jadi kita jadi orang yang berilmu, jangan jadi sombong. Kadang-kadang ada orang yang berilmu memanggil orang lain bodoh. Woi bodoh, woi celaka, woi binatang, woi lembu. Orang yang berilmu tidak akan menggunakan perkataan yang membodohkan orang. Kalau dia bodoh, dia tak datang belajar. Sebab ada orang yang bila berilmu, dia mengajar orang, dia guna bahasa yang kasar. Dia mengajar Al-Quran. Ya Allah, yang belajar tu pula slow gila. Orang gila pun tak slow macam itu. Punya susah nak baca Quran. Wa wajadak, wa wajadak, wa wajadaka, wa tampar kamu kan. Apa? Dia tak tahu, dia tak pandai, sebab tu dia datang belajar. Tugas kita ialah mengajar. Tugas kita ialah menerang, bukan menyerang. Sebab ada orang yang berilmu, dia suka menyerang.
orang ini jahat, orang ini fasik, orang ini bid'ah, orang ini kafir, orang ini celaka. Tidak. Kita orang yang berilmu tidak menghukum. Orang yang berilmu tugasnya ialah mengajar. Orang yang berilmu itu tugasnya ialah berkasih sayang. Orang yang berilmu dia mengajar kasih sayang. Dia tidak mengajar kepada benci membenci. Orang yang berilmu dia mengajar kepada sifat berkasih sayang. Sebab Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di kalangan kamu sehinggalah kamu menyayangi orang lain macam kamu sayang pada diri kamu sendiri. Kita disuruh berkasih sayang. Tiba-tiba tuan-tuan, orang yang berilmu menyuruh memboikot, menyuruh pulau memulau, boikot memboikot. Ini bukan disiplin orang berilmu. Ini bukan sifat orang berilmu. Sifat orang berilmu ialah tawadhu. Tawadhu itu apa makna? Merendahkan diri. Tawadhu itu apa makna? Cakapnya halus, tutur katanya sopan, perkataannya bersemi. Tawadhu itu apa? Apabila dia bercakap menenangkan hati orang. Bila orang mendengar perkataan dia, orang rasa seronok, orang rasa teruja, orang rasa tenang, orang rasa suka. Berapa banyak orang tuan-tuan yang bila mengajar, orang tak tenang. Orang jadi tak tenang bila dia mengajar. Dia mengajar menjerit, pam. Apa yang dia cakap, aku tak faham. Ada orang yang mengajar, bahasanya terlalu perlahan, langsung tak dengar. Ada orang yang mengajar tuan-tuan, ya Allah, tak apa dia cakap. Ustaz, apa hukum ini barang Ustaz? Hukumnya haram, tetapi dia tidak haram. Dia macam halal, tapi nak kata halal dia tak halal sangat halal, dia macam haram je lah. Tapi dia macam halal lah. Mana satu hukum? Sekejap halal, sekejap haram tu namanya hailam. Sekejap halal, sekejap haram, sekejap haram, sekejap halal. Tidak ada sifat tawadhu. Sifat tawadhu tuan-tuan ialah merendahkan diri. Sebab ada orang tuan-tuan bila dia rasa dia berilmu, dia merasakan dia perlu dihormati. Dia minta dihormati. Kalau orang tak panggil dia ustaz, orang marah. Kalau orang tak panggil dia tuan guru, dia marah. Tak panggil dia profesor, marah dia. Tak panggil dia tuan, dia marah. Kita adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu tuan-tuan, saya sebutkan pada tuan-tuan tadi ialah tawadhu. Jadi tuan-tuan sekarang, tuan-tuan orang yang berilmu, tawadhu lah. Apa dia salah satu tawadhu? Salah satu tawadhu ialah berakhlak. Berakhlak. Apa dia tanda-tanda akhlak? Pertama, tanda akhlak ada di muka. Di muka ni tuan-tuan, akhlak nombor satu. Sebab itu orang yang berilmu wajahnya tenang, wajahnya senyum. Bila dia mengajar pun bersenyum, bila dia cakap pun senyum, berhadapan dengan orang pun senyum. Senyumlah tuan-tuan, bukan susah senyum. Nabi sebut tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Kamu senyum pada orang lain, kamu dapat pahala sedekah. Senyumlah. Ni dah lama dah duduk sini dari jam 7 tadi. Dari jam 7:30 malam dah senyum ke belum? Dah, alhamdulillah. Senyumlah dengan orang sebelah, apa khabar, dari mana? Oh, saya dari Semenanjung. Awak dari mana? Saya dari Kota Samarahan. Senyum. Ini masa tegak je kepala gerbang. Dia menjeling di orang sebelah. Datang juga biawak. Biawak dia bagi orang sebelah dia tuan. Ini bukan sifat orang yang baik. Salamlah tuan-tuan. Bila kita bersalam, gugur dosa. Akak-akak bersalam dengan orang sebelah, akak dengan akak bersalam, gugur dosa. Abang-abang bersalam dengan isteri abang, gugur dosa daripada celah-celah jari. Subhanallah. Ni abang-abang yang duduk sebelah isteri, genggam tangan isteri. Sambil dengan ceramah, sambil genggam tangan, gugur dosa tu. Tangan kanan dia genggam tangan isteri dia, tangan kiri tangan janda, mana tak tahu tuan. Aduh, orang Perak sebut nampak benar nipunya. Genggamlah. Masa muda-muda genggam, dah tua-tua bangka tak nak genggam.
Nanti balik nanti genggam tangan. Pimpin tangan suami, pimpin tangan isteri. Tambah-tambah suami itu pula stroke, lagi kena pimpin. Ayah Cik Siti, perempuan banyak mula. Anak tak lampak aku, pusing, pegang tangan. Masalah dia ustaz, suami makcik tak ada jari ustaz. Oh, tangan ni udah tak ada ustaz. Mana tangan suami makcik? Udah putus. Dimakan dek mesin tebu ustaz. Suami makcik dia peniaga air tebu, dia meniaga dengan tangan di tebu ni sekali. Kalau gitu pegang kaki makcik. Subhanallah, tuan-tuan, yang pertama sekali letak pada muka. Sebab tu saya kata tadi, orang yang berakhlak tu ialah manis muka. Manis muka tu dengan senyuman. Cuma saya pesan, bila nak senyum pastikan ada orang. Jangan senyum tak ada orang. Duduk atas tangga senyum seorang. Tu namanya wayar putus. Ada skru longgar sikit. Senyum. Yang kedua ni tuan-tuan, nampak abang-abang jaga penampilan. Kadang-kadang misai ni subhanallah tak nampak segak. Misai ni tutup mulut. Tak ada mulut. Bila dia minum air tuan-tuan, berenang misai dalam gelas. Macam ikan keli. Jaga penampilan elok-elok, akak-akak. Berakhlak kita ni, tanda-tanda orang berilmu. Ini ya Allah, takut suami tengok. Balik rumah kan carilah benda-benda bagi elok buku untuk suami. Boleh tak ustaz pakai yang itu? Boleh untuk suami. Taruhlah putih. Oi, takut orang tengok tuan-tuan. Subhanallah. Jadi yang pertama pada mukanya itu. Sebab tu kalau kita bercakap dengan orang, manis muka. Jumpa dengan orang tanda berilmu, bagi salam. Bila dia bercakap menyukakan orang, dia tak akan bercakap mengkondemkan orang. Bercakap bagi gembira. Ya Allah, sukanya aku jumpa kamu. Oh, aku jumpa dengan ahli syurga. Ya Allah, sukanya aku jumpa kamu. Itu orang berilmu. Ini tidak. Dah lama tak jumpa, hidup lagi kamu ya. Aku ingat kadang meninggal, kata dia. Ini tak ada akhlak punya orang tuan-tuan. Tak ada ilmu punya orang. Orang yang berilmu bila dia jumpa orang, ahlan wa sahlan. Seronoknya aku jumpa kamu ya Allah, subhanallah. Apa rahsia kamu? Wajah kamu tetap cantik menawan. Rupa kamu tetap menawan. Apa rahsia kamu? Oh, saya menggunakan petua oil of ulam. Menggembirakan orang. Yang kedua yang dikatakan orang berakhlak itu apa dia? Pakaiannya. Pakaiannya itu menyeronokkan orang melihat. Berapa ramai yang berpakaian tapi orang tak selesa. Aduh, dia berpakaian tapi tak selesa. Pakai baju tapi baju kelawar. Nah, ketiaknya sampai ke pinggang. Tenganga aja. Naik motosikal, pergi hantar anak ke sekolah, baju dalam tak pakai. Jaga sekolah begini tengok. Tak tengok membazir kita ni. Aduh ya kau, berakhlak. Abang-abang berakhlak, tambah-tambah pergi masjid. Allah Ta'ala pesankan, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang cantik-cantik bila nak salat. Pakailah pakaian yang cantik-cantik bila semayang. Disuruh kita pakai cantik-cantik. Pakaian yang cantik, pakaian yang sopan, pakaian yang baik, pakaian yang bersih, yang wangi. Apa ramai yang datang ni, yang datang ke sini tapi badan berbau. Begini dengan ceramah Ustaz Kazim. Tenganga je ketiak. Orang sebelah begini je tahan. Neng aku kata dia. Dia ambil minyak cat kapak letak kat hidung. Kenapa mak? Ketiaknya masam. Bau asam ketiak siapa? Busuk la. Apa ini tuan-tuan? Orang yang berilmu itu dia suka kepada wangi-wangi.
Kerana malaikat ini suka kepada wangi-wangian. Abang-abang, malam ni malam Jumaat. Kalau nak faham, tak faham pula. Wangi-wangi sikit. Ini bulu ketiak sejengkal. Sejengkal bulu ketiak begini, tengok resli. Ini tidak berakhlak. Orang berilmu ini ialah orang yang menggembirakan orang lain. Dengan pakaiannya, dengan cara bercakapnya. Yang ketiga yang dikatakan berakhlak itu apa? Cara berjalan, cara duduk, cara naik motosikal, cara apa-apa pun tuan-tuan. Sampai Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Kita cuba tengok keliling kita. Ada yang datang naik motosikal, ada yang naik kereta, ada yang naik bas, ada yang datang macam-macam tuan-tuan. Allah Ta'ala pesan, jangan sombong. Berjalanlah atas muka bumi ini dengan tawaduk. Sebab itu orang yang berilmu tuan-tuan, dia akan jaga penampilan dia. Sebab dialah membezakan di antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jangan jadi orang yang berilmu tetapi sombong. Bila dinasihati dimarah. Tuan Imam tadi bacaan Al-Fatihah kurang betul. Tuan Imam tak kena sikit bacaan. Saya telah jadi imam 30 tahun, 40 tahun. Engkau belum lahir, aku sudah jadi imam. Berani engkau menegur aku? Taklah itu tuan-tuan. Ada orang yang bila ditegur, Tuan Bilal azan itu tidak betul. Kalau engkau betul, engkau yang azan, aku balik kampung, aku letak jawatan. Merajuk tuan-tuan. Orang tegur dia sebab dia azan tak apa cantik. Takut orang tu. Anak kecil dalam buayan pun menangis. Bangun muda tu, mama takut. Jangan takut, orang azan apalah budak ni takut pula. Orang komplain sama itu muazzin, janganlah bang macam itu. Banglah sedap-sedap sikit. Banyak cakap engkau pula ya azan. Dilempanya kunci masjid nak engkau azan. Ini bukan sifat orang berilmu. Baik, saya salah. Saya akan perbetulkan lagi. Kan bagus. Pagi sedap-sedap bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu maghrib. Nanti masuk isyak, lain pula azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain pula lagunya. Nanti bang subuh, lagi lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun Makcik Leha. Bangun dia, siapa yang azan tu? Dah kahwin ke belum? Kata Makcik Leha. Makcik Leha kakak Jan. Janda dia terbagi dua. Kalau janda muda, nama dia Kak Jan. Kalau dah tua, nama dia Jentu. Dengan Jentu pun bangun. Dah kahwin ke belum? Supaya tuan-tuan orang yang berilmu ini tidak jadi sombong. Orang yang berilmu itu dia menjadi orang yang sangat tawaduk. Ini tanda bahagia. Sebab tu tuan-tuan, kita yang datang majlis ilmu, tuan-tuan di sini akan jadi orang yang bahagia. Kalau dapat suami yang berilmu, isteri bahagia. Dapat isteri yang berilmu, suami bahagia. Dapat mak bapak yang berilmu, anak-anak yang bahagia. Dapat anak-anak yang berilmu, mak bapak akan bahagia. Dapat masyarakat yang berilmu, kawasan akan bahagia. Tuan-tuan, kita hari ini akan naik pangkat. Kita akan menjadi majlis perbandaran. Maknanya tuan-tuan, sepatutnya kita semakin menambahkan ilmu. Semakin hebat kita, semakin tawaduk kita, semakin bersih kita, semakin sopan kita. Sebab apa? Sebab kita semakin berilmu. Apabila semakin mendapat nikmat, maknanya semakin banyak ilmu yang kita dapat. InsyaAllah tuan-tuan, Kota Samarahan penduduknya akan jadi orang hebat, orang yang tawaduk, orang yang menjaga kebersihan,
orang yang berkasih sayang, orang yang tidak pulau memulau, orang yang tidak boikot memboikot. Sebab apa? Sebab itu adalah tanda-tanda bahagia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita dapat orang yang berilmu, kita menjadikan ilmu masyarakat, menjadikan masyarakat berilmu, itu adalah saat-saat yang sangat bahagia. Bahagia, bahagia, marilah kita nikmatinya. Tuan-tuan, saya ni nak lawan DJ Dave. Tadi saya jumpa DJ Dave dalam kapal terbang dekat KLIA. Mesti jumpa dia dekat airport Kuching tadi. Saya kata saya salam dengan dia. Jumpa juga. Ingin bersua dengan dinda yang kupuja. Dia pun sambung tuan-tuan. Di mana, bagaimana, dan bila. Saya jawab sekarang tuan-tuan. Jadi sebelum dia menyanyi, saya menyanyi dulu tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanda-tanda bahagia nombor 2. Apa dia tanda bahagia yang kedua? Apabila mendapat harta, dia menjadi orang yang pemurah. Apabila dia mendapat harta, dia menjadi kaya, dia menjadi banyak uang, banyak harta, dia menjadi orang yang pemurah. Sebaliknya orang yang sengsara, orang yang tak elok ialah orang yang makin banyak harta makin kedekut, makin banyak uang makin bakhil. Tanda-tanda bahagia yang kedua ialah makin banyak harta makin menjadi seorang yang pemurah. Subhanallah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad menyebutkan kepada kita beberapa pertanda, beberapa orang yang hebat-hebat. Sampai Nabi sumpah. Apa kata sumpah Nabi? Sumpah Nabi yang pertama, tidak akan miskin orang yang bersedekah. Tidak akan miskin orang yang bersedekah. Itu sumpah Nabi yang pertama. Jadi tuan-tuan, kalau Nabi dah bersumpah, sesiapa yang rajin bersedekah, dia tidak akan miskin. Kenapa kita takut untuk bersedekah? Ini kadang-kadang nak sedekah senyum pun susah. Nak sedekah senyum pada isteri pun susah. Isteri letakkan air atas meja, nak sebut terima kasih pun susah. Masak. Sebab apa masak? Sebab Elin Mazlin terpinggir. Dia marah betul kita. Isteri pula letakkan air tu pula kasar, pam letaknya. Minum. Tak senyum, tak sebut apa pun. Sebab my pilot, abang pilot dah habis. Yang mana faham-faham, tak faham kita. Tuan-tuan, jadilah orang yang baik. Sebutlah terima kasih. Berapa banyak di kalangan kita yang malas sebut terima kasih. Bukankah disebutkan kepada kita, anishkurli wali walidayya, bersyukurlah kamu kepada aku, bersyukurlah kamu kepada mak bapak. Kita kadang-kadang dengan mak bapak pun kita tak berterima kasih. Berapa banyak anak-anak yang tak pernah ucap terima kasih pada mak, tak pernah ucap terima kasih pada bapak. Bapak bagi duit, bapak beli beg sekolah, pakaian sekolah, tak cakap terima kasih. Mak masak makanan, mak sediakan masakan, tak cakap terima kasih. Adik-adik, abang-abang, jom kita ucap terima kasih. Cakap terima kasih pada pemimpin, cakap terima kasih kepada imam, cakap terima kasih kepada kawan, cakap terima kasih pada siapa saja pun. Kalau tak nak sebut terima kasih, sebut syukran. Tak nak sebut syukran pun tak apa, sebut thank you. Kan susah. Isteri masak nasi, kita makan. Bila kita makan, kita basuh tangan. Sayang, terima kasih masak untuk abang. Sedap sangat. Susah. Sama-sama abang. Sedap sangat. Sup gearbox yang kau masak ni kelas. Macam kat kedai depan tu je. Memang pun abang, saya bungkus. Aduh, dia pecahnya rahsia pula. Akak-akak janganlah pecah rahsia.
Yang kedua, yang jarang kita sebut apa? Yang jarang kita sebut ialah perkataan tolong. Kita bila suruh orang, gunakan perkataan tolong. Mama, tolong ambilkan towel. Lain. Mama, towel. Lain. Nak suruh anak ambil kain tuala. Adik, tolong ambilkan kain tuala untuk ayah. Lain. Adik, kain tuala. Lain. Gunakan perkataan tolong. Tolong. Abang, tolong belikan gelang emas, please. Agak-agak dia beli dah tuan-tuan. Abang, gelang emas. Baik, tuan-tuan. Gunalah perkataan please. Please. Kalau kita bos, kita minta pada pegawai kita, Razman, ambilkan saya borang A4, please. Please itu sangat menjadikan kita ini bersopan. Ada orang tuan-tuan tak nak guna perkataan tolong, tak nak guna perkataan please. Cakaplah pada anak yang kecil, 5 tahun. Adik, boleh tolong diam tak? Boleh tolong diam tak? Mama nak buat kerja ni. Diam please. Dia akan dengar cakap kita. Tapi kadang-kadang kita banyak mengarah. Hei, awak buat sana, awak buat itu, awak buat itu. Dia buat tapi dalam keadaan dia tidak suka. Dia buat tetapi dalam keadaan dia tidak redha. Sebab yang menyuruhnya itu tuan-tuan tidak membuatnya dengan kasih sayang. Nombor 2, saya minta pada tuan-tuan gunakan perkataan tolong. Kalau tak nak guna perkataan tolong pun tak apa, gunakan perkataan please. Tama lah ustaz, tak kira lah tuan-tuan. Orang Samarahaka sebut please. Gunakan perkataan please di ujungnya supaya kita menjadi orang yang baik. Yang ketiganya tuan-tuan, perkataan yang simple tetapi jarang kita sebut. Maaf. Maaf. Abang minta maaf. Saya minta maaf. Jarang kita buat. Cubalah tuan-tuan kita ucapkan maaf. Kita ucapkan terima kasih, kita ucapkan perkataan tolong dan kita ucapkan perkataan maaf. Benda-benda ini sangat senang tetapi susah dibuat. Tetapi kalau tuan-tuan boleh sebut perkataan ini, tuan-tuan akan jadi orang yang hebat. Balik pada tanda bahagia yang kedua. Tanda bahagia yang kedua ialah orang yang semakin banyak wang, semakin menjadi pemurah. Semakin banyak wang, semakin menjadi seorang yang sangat dermawan. Ini tanda-tanda bahagia. Tuan-tuan, kita nak sembahyang Jumaat, berapa banyak yang bawa duit letak dalam poket? RM1. RM1 letak dalam poket, 50 keping RM1. Bila dia masuk dalam masjid, dia sedekah pada anak-anak. Anak-anak kecil yang datang semayang di masjid. Anak kecil tadi jatuh hati. Bukan susah nak bagi budak-budak diam. Dia bagi RM1 seorang. Nah, RM1. Duit apa ni pakcik? Pakcik sedekah lah, ambil. Tapi jangan bising tau. Bising minggu depan pakcik tak kasih dah wang. Jangan bising tau. Semayang elok-elok. Semua budak-budak tadi diam tuan-tuan. Rasuahnya sudah dapat RM1. Bukannya susah. Kalau tak nak bagi wang, bagi gula-gula. Bagi je gula kopi kop. Diam-diam. Jangan masa semayang kau makan pula gula-gula ni. Dengan gula-gula tu tuan-tuan, kita boleh tarik hati orang. Sebab tu Nabi Muhammad menyuruh kita bagi makan. Wa at'imut ta'am. Bila kita bagi makan kepada orang, kita dapat kasih sayang. Bila kita jamu orang makan, kita dapat doa. Bila kita bagi orang makan, kita dapat murah rezeki. Ni tuan-tuan ni, bila dengar ceramah selalu makan kacang kuda. Begini makan kacang kuda. Sambil dengar ceramah, nak makan. Bila ustaz tengok dia diam. Ustaz tengok belah lain, dia cepat-cepat makan. Kadang-kadang tak sempat dikunyah, ditelan terus. Elok dia masuk dalam mulut, ustaz tengok dia, dia telan.
Besok pagi dia masuk tandas, sebiji itu keluar balik belum tuna-tuna. Kadang-kadang dia makan kacang, orang sebelah tengok aja. Dia buat bodoh yang itu. Tak bagi pun ke orang sebelah. Apa salahnya ambil sikit? Nah, kalau benak kat tepi tu ada jual. Kau beli kat sana. Punya kedekut tak ada masin betul. Jangan jadi orang yang kedekut. Jadilah orang yang pemurah. Tuan-tuan tahu tak, manakah sedekah yang paling bagus? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Tuan-tuan ada harta, kita ada wang. Pada siapa yang paling afdal kita belanjakan? Nombor satu kata Allah, mak bapak kamu. Nombor satu yang paling afdal kita belanjakan harta kita. Untuk siapa? Untuk mak dan ayah kita. Tuan-tuan, berapa sen kita bagi pada mak dan ayah kita? Mak umur 70, bapa umur 78, masih bekerja. Bila ditanya kenapa bekerja pakcik? Tak ada wang. Anak tak kasih wang, anak minta lagi ada. Bukan dia kasih wang, dia tak kasih wang sama makcik. Makcik terpaksa meniaga nasi lemak. Nasi lemak apa makcik? Nasi lemak makcik, kata dia. Terpaksa. Anak-anak tak tolong. Jom abang-abang, akak-akak, ada mak bapak. Mak bapak nak makan, bawalah. Mana ada mak bapak makan banyak-banyak? Benar mak bapak kita sekali masak makan satu kawah. Banyaknya kau masak nasi Din, untuk mak aku satu kawah dia makan. Itu bukan mak tu, nama dia hantu raya. Mak kita makan apa sangat? Satu pinggan nasi paprit, satu pinggan saja, kadang-kadang separuh pinggan. Nasi kerabu, nasi ayam separuh aja. Last kita belanja mak kita makan bila? Last kita bawa ayah kita makan di luar bila? Dengan anak kita bawa, dengan kawan kita belanja, dengan mak, dengan bapak. Jom kita mulakan satu benda. Aku nak belanja bapak aku. Aku nak beri perbelanjaan pada bapak aku supaya dia rasa seronok. Mak nak pergi umrah tak? Jom saya bawa mak pergi umrah. Alhamdulillah seronoknya, ya Allah. Saya bawa mak pergi umrah, tapi bayarnya mak. Tak payahlah macam itu. Mak kita tak nak pergi Amerika pun tuan-tuan. Tambah-tambah Donald Trump ni menang lagi, tak nak pergi dia tuan. Yang mak kita nak pergi ialah masjid. Yang mak kita nak pergi ialah surau. Yang mak kita nak pergi ialah umrah haji. Tapi ada anak yang tak nak bawa. Malam ni Ustaz Kazim datang, bawalah mak ke Dewan Suara, bawalah mak nak dengar ceramahnya. Tak payahlah mak, tengok TV pun dia juga, serupa je mak. Ini dekat TV pun sama je, mak boleh duduk sambil dengar dia mak. Tak payah mak nak tengok dia secara langsung. Tak payahlah mak, sibuk je orang tua ni. Nak bawa mak pun tak nak. Akhirnya mak datang, tuan-tuan bawa tongkat datang, bawa torchlight lagi. Tak sampai rumah tuan-tuan. Nak tengok Ustaz Kazim je, bukannya apa-apa. Sebab dia orang cakap Ustaz Kazim ni dalam TV putih, betul-betul gelap. Astagfirullahalazim. Ada yang cakap Ustaz Kazim ni dalam TV gemuk, tengok-tengok orangnya kurus. Macam-macam tuan-tuan. Ada yang kata pula lah, tengok dalam TV kurus, tengok betul-betul gemuk. Ya Allah, lain pula tuan-tuan. Sekarang berat saya 64 kilo. Dulu 70 kilo. Turun 5 kilo. Alhamdulillah. Tanpa perlu makan dan minum slimming tea. Tak payah makan untuk menguruskan badan. 5 kilo turun. Apa rahsianya? Kencing manis. Itulah rahsianya. Jadi siapa-siapa yang gemuk di sini, berdoalah pada Allah. Ya Allah, nak kencing manis, insya-Allah.
3 tahun turun terus. Itulah keberkatan kencing manis. Menguruskan badan. Dia bukan setakat menguruskan badan kencing manis. Kadang-kadang kencing manis boleh mengurangkan badan. Dulu tingginya 5 kaki 6 inci. Bila dipotong 2 kaki, tinggi 4 kaki ni sekarang tinggi. Yang mana faham, tak faham sudah. Ya Allah. Lepas ini tuan-tuan, kita belajar pada mak. Kita bagi keistimewaan pada bapa. Cantikkan bilik tidur mak, pasang aircon lagi. Mak kita nak ada televisyen dalam bilik tidur dia, nak pasang CD ceramah, silakan. Ustaz, mak saya tak nak TV Ustaz. Apa dia nak bang? Dia nak iPhone 7 Ustaz. Dia nak WhatsApp Ustaz. Belikan je lah. Mak kita seorang, bapa kita seorang. Habis ini, habislah. Yang kedua, sedekah pada siapa yang paling besar pahalanya? Sedekah pada isteri, sedekah pada suami, sedekah pada anak-anak. Ini paling besar pahala dia selepas mak bapak. Sebab itu abang-abang, jangan kedekut dengan isteri. Satu suap nasi, isteri makan, satu pahala. Satu suap, satu pahala. Satu suap, satu pahala. Balik nanti, makan nasi, kira berapa suap. Makan. Abang nak kira ni. 1, 2, 3. Ya Allah. Sekali isterinya makan 4 pinggan. Ya Allah, banyaknya pahala abang. Sebab tu jangan marah isteri kuat makan. Biarkan pahala untuk kita. Kalaulah satu isteri makan 4 pinggan, 1 kali makan, darab dengan 3. Bayangkan tuan-tuan, kalau banyak 4, isteri 4, lagi banyak pahala dia tuan-tuan. Menyampah aku dengan ustaz ni. Saya cerita saja tuan-tuan. Lagi banyak isteri, lagi banyak pahala sebab banyak makan. Sebab itu abang-abang yang dapat isteri kuat makan, bagus. Maknanya pahala banyak. Ini kadang-kadang kita tak bagi isteri kita makan. Engkau ni asyik makan saja. Biarkanlah. Allah Ta'ala pesan apa? Kulu washrabu, makan dan minum. Yang tak bolehnya apa? Wala tusrifu. Jangan melampau-lampau. Yang tak bolehnya terlalu banyak makan. 24 jam makan. Asal jumpa makan, asal makan jumpa. Atas katil makan, bawah katil makan, dekat dapur makan, sambil masak makan, sambil berjalan makan, dengar ceramah pun makan. Ada orang yang makan sedang semayang. Macam mana ustaz? Dia pergi ke Nuri, dia jamunya lauk daging, lekat celah gigi. Bila dia semayang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, daging. Dia telan tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Belanja pada isteri, pahala paling besar. Daripada hujung rambut isteri sampai hujung kaki dia, pahala. Abang, kain tudung, nak beli tudung, pahala beli. Abang nak tudung bawal, beli. Bukan kata bawal, siakap, paus, jos, belilah tuan-tuan. Pahala. Sebab ada suami yang tak pernah beli baju, tak pernah beli baju dalam lagi, tak pernah beli. Dalam kitab sebut, kalau seluar dalam isteri itu putus getahnya pun suami kena beli seluar baru. Putus getah, seluar dalam, underwear putus getah. Abang, dah putus. Kamu ni pakai macam mana? Orang ni pakai elok je. Beli baru. Ini dia ambil pin, dia bagi kat isteri dia. Nak buat sementara ni kau pakai, boleh pakai pin. Nak pergi dengar ceramah tu tuan-tuan, isterinya lipat gitu, ikat pin. Dalam jalan-jalan terbuka pin, boleh ke bawah, jatuh kat depan. Anggota rela, abang rela ambil ni, siapa punya ni? Zalim betul lah suami ni.
Kedekut betul. Jadi abang-abang, kita belanja pada anak-anak kita, pahala besar. Belanja sekolah dia, belanja pembelajaran dia, belanja dia masuk universiti dia, besar pahala. Kita yang bekerja sebagai bapa ni bekerja, pahala kita membanting tulang, dapat pahala syahid pahalanya. Kita jadi nelayan, kita jadi cikgu, kita jadi polis, jadilah siapapun, kita mencari rezeki yang halal. Bawa balik pada anak, bawa balik kepada anak isteri kita, bagi mereka makan, bagi mereka kehidupan. Ini orang yang sangat besar, pahalanya macam berjihad pada jalan Allah. Begitulah akak-akak. Sedekah yang besar akak-akak pahalanya ialah sedekah akak-akak pada suami akak sendiri. Suami kita hari ni hari lahir dia. Apa aku nak hadiahkan? Jam. Abang, jam. Seronok dia. Belikan baju untuk suami kita, sedekah. Belikan motor baru untuk dia, sedekah. Suami pergi kerja, motor nak start pun susah. Nak start enjin motor tu kena tolak dulu. Tolak, tekan gear, hidup. Akak-akak belikan motor baru, sedekah. Besar pahala. Kalaulah belikan motor baru, sedekah, besar pahalanya. Agak-agak kalau sign untuk isteri baru, besar mana pula pahalanya. Oh, subhanallah. Ya abang-abang, kalau nak minta pada isteri bukannya susah. Bukannya susah, nak minta duit daripada isteri tak susah. Buat muka welfare, buat muka kesian. Jangan sombong. Beda. Minta RM50. Jangan macam itu. Buat muka kesian. Pergi kerja jalan kaki, tinggal motosikal tinggal, jalan kaki je. Abang, tak naik motor ke? Tak apalah sayang, minyak motor tak ada, duit tak ada. Ya Allah, kenapa tak isi minyak motor? Duit tak ada. Tak apalah abang, jalan kaki lah, exercise. Bukannya jauh pun, Kota Samarahan pergi Sariki je tak apa. Sariki kau cakap tak jauh. Agak-agak isteri tu nak biar ke suami berjalan kaki? Tak. Isteri mesti bagi. Dia ambil duit dari sini. Di sinilah tempat simpanan wang yang paling selamat sekali. Dia kata, ya Allah, kesiannya suami aku nak abang duit minyak, pergilah isi abang. Akak-akak tahu lah, itulah orang dulu-dulu simpan duit di sini. Sakit tu di sini, di dalam hatiku ni. Mana ada orang meragut? Ini akak-akak pergi pasar, bawa beg tangan macam ini, memang kena ragut lah. Saya yang paling kesian tuan-tuan, ada seorang pelakon, diragut 4 kali sehari. Nama dia Wan Maimunah. Sampai sekarang peragut dia tak kena tangkap. Dia pergi market kena ragut, dia pergi cocok duit dekat beg kena ragut. Wan Maimunah tu keluar dalam TV tu. Begini, macam mana tak kena ragut beg tangan macam ini? Akak-akak lain kali pergi pasar, di sini simpan. Selamat, tak ada siapa nak ragut. Cuma masalah bila nak bayar je. Berapa ringgit ni? RM10 sekejap ya. Begini saya lah ni buat. Terkeluar biji mata berniaga tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, pahala sedekah yang paling besar untuk siapa? Wal yatama, anak-anak yatim. Yang keempat pada siapa? Wal masakin, kepada orang-orang yang miskin. Jadi tuan-tuan, semakin kita banyak wang, semakin kita menjadi pemurah. Jadilah orang yang murah dengan senyuman. Jadilah orang yang murah dengan akal fikiran. Jadilah orang yang murah dengan nasihat. Jadilah orang yang rajin bersedekah dengan wang. InsyaAllah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan panjangkan umur tuan-tuan. Sebab kelebihan orang bersedekah panjang umur. Kelebihan orang yang bersedekah banyak kawan.
Kelebihan orang yang bersedekah, dia dapat banyak doa. Kelebihan orang yang bersedekah, dia akan mendapat rezeki yang melimpah ruah. Melimpah ruah Allah Ta'ala bagi kepada orang yang rajin bersedekah. Yang ketiga, apa dia tanda bahagia yang ketiga? Semakin banyak amalan, semakin dia takut kepada Allah. Semakin banyak amalan, semakin dia menjadi orang yang makin berjaga-jaga. Semakin dia banyak amalan, semakin dia baik dengan orang lain. Semakin banyak amalan tuan-tuan, semakin dia ini hidup dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, takut. Orang yang banyak amalan, dia jadi takut. Takut itu apa? Takut ada dua jenis. Takut ada dua jenis. Pertama, takut hantu. Bukan. Itu bukan takut. Takut pada hantu lain. Saya tuan-tuan, sepanjang saya berceramah, macam-macam benda saya jumpa. Ini pengalaman saya berceramah berpuluh-puluh tahun. 25 tahun saya berceramah. Ada satu tempat saya pergi ceramah, saya dengan driver saya ada 2 orang. Bawa kereta tuan-tuan. Tiba-tiba driver berhenti. Saya tanya kenapa? Ustaz, ada babi kat depan Ustaz. 3 ekor babi hutan. Begini duduk tengah jalan. Bawa anak-anak dia 2 ekor. Begini tengok. Saya cakap, jangan langgar. Kang kemek kereta saya kan. Engkau main high beam, main lampu je bagi dia silau. Dia nak main lampu tuan-tuan. Dia tengok je kereta. Lama-lama dia lari masuk dalam hutan. Dia marah kita. Silau mata aku, kata dia. Masuk dalam hutan. Tu nama dia babi. Babi ni tak sedap kalau sebut lembut-lembut. Dia kena sebut babi. Ustaz, ada babi. Betul. Tak lama lepas tu tuan-tuan, saya nampak dekat tepi jalan tu satu lembaga. Pakaiannya putih, rambutnya panjang, mata tunduk begitu. Pukul 1 pagi, hutan, perempuan duduk tepi jalan begini. Aduh, adalah pula makhluk ni. Saya cakap kat driver saya, jangan tegur. Teruskan pemaluan. Jangan tegur. Bila lintah je, saya cakap jangan pandang belakang. Ustaz, kalau tiba-tiba dia ada kat depan cermin Ustaz, jangan pandang depan, bukan pandang belakang. Kemudian kita sama-sama lah masuk dalam gaung. Jangan takut dengan hantu. Dia makhluk Allah juga. Apa takut? Gurau-gurau sudah. Malam-malam pukul 2, malam-malam pukul 3 pagi, orang basuh kain dalam bilik mandi. Tiap-tiap malam, abang, ada orang basuh kain kat bilik mandi bang. Takut ni abang. Apa takut? Biarlah dia basuh. Siapa tu abang? Hantu ke abang? Tak payah takut. Pergi cakap dekat dia. Engkau nak basuh ke, engkau nak mandi ke, kau buatlah. Tapi kalau bil air naik bulan ni, jaga engkau. InsyaAllah tuan-tuan. Dia jawab, iyalah tuan-tuan. Apa takut? Takut dengan manusia, dia pun mati, kita pun mati. Ada orang yang takut dengan jarum. Tak nak ke hospital, takut jarum. Abang pergilah hospital, tak nak nanti doktor injek, takut. Ada orang yang takut dengan isteri. Ada. Misalnya melenting ke sini. Dengan isteri penakut. Abang, turun misalnya, terus. Ada tuan-tuan, ini bukan takut. Yang saya maksudkan takut di sini ada 2. Pertama, takut amalan tak diterima. Ini nombor 1. Amalan kita tak diterima, amalan semayang tak diterima. Semayang 24 jam, Allahu Akbar, punya khusyuk semayang,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya sedap, pakaiannya bersih, janggutnya bersih, tapi dia derhaka pada mak bapak, amalan ditolak. Ada orang yang baca Quran sedap, wa basyiril ladzi, bacanya sedap Quran, tapi tidak ada pahala. Sebab apa tidak ada pahala? Sebab tidak bertajwid. Tidak. Ini yang saya takut, tuan-tuan. Nombor satu, amalan ditolak. Tambah-tambah hari ini orang suka baca Quran dengan handphone. Dia tak nak baca Quran yang betul-betul. Dia pun senang, dia kata, ustaz, dalam handphone je dia baca. Boleh baca dalam handphone, tapi kadang-kadang ayat Quran yang dibawa masuk itu, kadang-kadang ayat Quran palsu. Yang dibuang alifnya, yang dibuang baris atasnya, yang ditambah baris depannya, yang ditukar baris. Berhati-hati. Sebab sekarang ini, tuan-tuan, golongan-golongan musuh-musuh Islam, dia boleh membuat macam-macam benda, termasuklah membuat Al-Quran palsu, letak di dalam internet. Kita baca, bunyi macam Arab, tetapi tidak Arab. Bunyi macam Quran, tetapi bukan Quran. Hari ini sudah banyak orang yang tertipu, tuan-tuan. Tertipu dengan saham palsu, tertipu dengan suntikan botok palsu, tertipu dengan cinta palsu, termasuklah tertipu dengan bacaan Quran yang dipalsukan. Berhati-hati. Kita kadang-kadang bunyi macam Quran, kita dah cakap Quran, padahal dia bukan Quran, bunyi dia, kita dah kata Quran. Cuba tuan-tuan dengar saya baca, bunyi macam Arab, tapi bukan Arab. Sini rukuk dan hil akuna hisab. Bunyi apa tuan-tuan? Kalau tak ada rukuk dan hil rukuk, surya pun jadilah. Ini kalau masuk musabaqah, wakil kota Samarahan menang, tuan. Tapi dia bukannya ayat Quran. Sebab tu kena berhati-hati. Jangan tertipu. Berhati-hati sungguh, tuan-tuan. Takut amalan kita tak diterima. Rajin sedekah, tapi tak ada pahala. Sebab apa tak ada pahala? Sombong, riak, ujub. Berapa banyak orang yang balik daripada haji tapi tak dapat mabrur? Sebab perginya dengan sombong, buat dengan riak, baliknya dengan takabur, tak ada pahala. Sebab itu takut nombor satu ialah amalan ditolak, amalan tak diterima, amalan tak ada pahala. Itu takut nombor satu. Takut yang kedua, takut amalan yang kita buat tidak sah. Takut amalan yang kita buat tak sah. Kenapa tak sah? Banyak sebab. Semayang yang tak sah, takut. Berapa banyak yang semayang yang tak sah. Takbir saja pun dah tak sah. Usalli fardal maghribi salasa raka'at lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dah batal. Kenapa batal? Dia panjangkan bar. Allahu Akbar. Batal. Macam ada orang yang takbir, tuan-tuan, dia bunyi sekerat je takbir. Allah. Udah hilang pula separuh. Ada yang langsung hilang semua, tak dengar. Salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar. Langsung tak dengar. Itu bila masuk yang perempuan,
bukan takbir tu nama dia puaka yang rapid. Tak sah. Aduh. Tuan-tuan cuba tengok orang yang semayang, dia angkat takbir. Dia angkat takbir je. Allah. Orang sebelah mengundur ke belakang. Tak apa, kamu dulu. Saya lambat sikit, tak apa, kamu dulu. Ada yang semayang tak sah sebab tidak menutup aurat. Ustaz, suami saya semayang pakai jubah tau. Memanglah jubah makcik, tapi nipis. Dahlah jubahnya putih, seluar panjang tak pakai, kain pelekat tak pakai, semata-mata jubah. Jarang pula nipis, disuruh dek spotlight, Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Orang belakang tengok je. Allah. Makcik jentu di belakang tak rukuk lah begini. Nampak aurat. Aduh. Jadi abang-abang yang pakai jubah-jubah ni pakailah butang. Kadang-kadang tak pakai seluar jerut, tak pakai kain pelikat, butang tak nak. Bila dia semayang, dia rukuk, terbuka lah, tenganga lah. Bila tenganga, dia nampak apa? Dia pun nampak. Allah. Rasa macam pernah tengok, tapi di mana? Allah. Itu dari segi pakaian. Abang-abang di sini, adik-adik, berapa ramai yang pakai seluar jin, yang semayang pakai seluar jin. Seluar jinnya pendek cawat, separuh muli. T-shirt pula separuh. Bila rukuk, terbuka, nampak lurah punggung. Allah. Siapa tu? Pak Lurah. Nampak lurah punggung semayang. Apa? Bila dia duduk tahiyat, nampak. Datang budak kecil, dia ambil ais ketul, dia bubur. Bila nak sah semayang, aurat tak tutup. Walaupun kita pakai seluar, walaupun kita pakai baju, tak tutup aurat, dikira habis, tuan-tuan. Sebab tu jaga elok-elok. Kita takut amalan kita tak sah. Kenapa tak sah? Ambil wuduk tak betul, niat tak betul, baca tak betul. Ada orang yang pentingkan jari masa tahiyat. Masa tahiyat dipentingkan jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia balik daripada umrah, begini jarinya. Sebelum pergi umrah elok je, asyhadu an la ilaha illallah, elok je. Balik pada umrah, asyhadu an la. Gini, orang sebelah tengok je apa jari dia tengok. Sibuk je orang sebelah tu pun. Abang, jari ni abang angkatlah macam mana pun tak apa bang. Tetapi yang wajib tahiyat akhir. Bacaan tahiyat kena betul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Berapa banyak yang baca at-tahiyyatul mubarak, at-tahiyyat, at-tahiyyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawat, at-tahiyyat. Tak ada sabdu. Salah itu. At-tahiyyat, at-tahiyyat. Ada orang cakap pula, ustaz, ada ke dalam sembahyang sebut tai-tai? Itu tai. Ini at-tahiyyah. Lain. Ni takut. Jadi tuan-tuan, jom kita buat bagi betul. Sebab amalan kita ditolak kerana apa? Amalan kita ditolak kerana 18 perkara. Amalan semayang, puasa, umrah, haji, zakat, Allah Ta'ala tak terima sebab apa? 18 sebab. Pertama, sebab kau membunuh. Ustaz, saya tak bunuh orang. Okey, selamat. Orang yang membunuh orang, amalannya tak diterima. Yang kedua, kenapa amalan ditolak? Kerana dia mengamalkan sihir. Siapa yang mengamalkan sihir, amalan ditolak. Sihir apa ustaz? Saya nak nampak cantik, saya pakai susuk. Nampak tak? Saya susuk di sini, saya susuk di sini, saya susuk di sini, saya susuk di sini.
Sebab tu suami saya ikut saya, sebab saya banyak susuk. Amalan ditolak. Yang ketiga, siapa yang amalan ditolak? Orang yang mengumpat pada orang lain. Semayang tapi mengumpat dekat orang. Dia tengok orang gemuk, dia umpat. Dia tengok orang hitam, dia umpat. Dia tengok orang pendek, dia umpat. Siapa pun dia umpat. Orang macam ni ditolak amalan dia. Yang keempat, siapa yang ditolak amalannya? Yang ditolak ialah orang yang membuat fitnah, menuduh orang tanpa bukti, pun amalan dia ditolak. Yang kelima, siapa yang amalan yang ditolak? Orang yang berzina. Orang yang berzina, semayang, zina dia. Aduh, dengan anak dia rogol, dengan cucu dia rogol. Semayang tapi rogol orang. Ada yang rogol kambing. Astagfirullahaladzim. Dia rogolnya kambing, tuan-tuan. Temenang kambing untuk tepi tangga, menang. Beginilah malangnya nasibku, kata. Dia rogolnya binatang. Astagfirullahaladzim. Yang seterusnya, siapa yang ditolak amalannya? Orang yang makan riba. Orang yang mengamalkan riba. Siapa yang ditolak lagi amalannya? Orang yang makan harta anak yatim. Siapa lagi yang ditolak amalannya? Orang yang percaya kepada tukang telek. Orang yang percaya kepada tukang tengok nasib. Amalannya ditolak. Apa ramai yang percaya kepada ni tapak tangan. Tuan-tuan ingat cerita Labu Labi? Haji Bakhil mengorak Cikgu Murni. Dipegang dengan tangan Cikgu Murni. Kalau urat ini bertemu dengan urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Orang tu siapa, Tuan Haji? Lah, selalu di bibir saja, melupa pula saya. Namanya Kilka Sakilka. Akil-akil lah di belakang. Tuan-tuan percaya kepada tapak tangan, percaya pada tak nasib, amalan ditolak. Ustaz, saya ada tai lalat betul-betul di hidung. Apa tandanya, Ustaz? Tandanya kau nak kaya. Jai, tuan-tuan, jangan percaya. Ini tak lama lagi nak dapat 14 November ni, bulan akan jadi besar atau jadi gerhana. Ada orang kata ini bala nak sampai, ini ada orang besar nak mati. Ini kepercayaan karut. Itu tanda-tanda kebesaran Allah, bukan tanda orang nak mati. Apalagi tuan-tuan, yang menjadikan kita ini amalan ditolak, orang yang menipu di dalam perniagaan. Dia berniaga tapi dia berbohong, dia tipu orang, amalannya ditolak. Subhanallah. Jadi nombor 3, takut. Jangan, bila kita makin banyak amalan, jangan jadi sombong. Sepatutnya makin banyak amalan, makin takut pada Allah. Yang keempat, apa tanda bahagia? Tanda bahagia makin panjang umur. Makin panjang umur, makin tak nak pada dunia. Makin panjang umur, dunia ni dah tak nak. Dah tak nak dah, aku dah tua. Dah tak nak dah benda-benda maksiat, aku dah tua. Dah tak nak dah terlibat dengan benda-benda yang tak elok, aku dah tua. Aku dah nak hampir kepada kematian. Aku dah nak masuk menghadap Allah. Aku takut pada Allah. Sebab ada orang tua yang masih berzina. Ada orang tua yang masih minum arak. Ada orang tua yang masih buat jahat. Ada orang tua yang masih berkehendak pada dunia. Sedangkan tuan-tuan, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang akan mati. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Tuan-tuan, saya di atas pentas ni
Tak tahulah tuan-tuan, mana kipas angin untuk saya. Udah panas betul tuan-tuan. Dahlah spotlight suluk saya tuan-tuan. Kipas pula di mana tuan-tuan, tak ada. Itu tanda-tandanya suruh berhenti tuan-tuan. Tak apalah, panas-panas macam ni saya berhenti, saya balik. Saya boleh balik. Akak-akak panas boleh balik. Akak-akak yang berdiri lama-lama tu dah lengok, dahlah sakit gaut, boleh balik. Adik-adik yang menangis, anaknya, anak kecilnya menangis, balik, masukkan dalam buai tidur. Abang-abang yang sakit perut, boleh balik, pergi cari tandas. Sebab apa kita boleh balik? Sebab kita masih hidup. Tetapi ada satu saat, bila kita pergi ke tempat itu, sudah tak boleh balik. Apa tempat itu? Kubur. Panas, tak boleh keluar. Gelap, tak boleh balik. Sempit, tak boleh balik. Nak balik, tak boleh balik. Nampak tuan-tuan, anak tu menjawab. Gelap, nak balik ke mana? Panasnya dalam kubur, tak boleh balik. Dan kalau balik pun tuan-tuan, orang hidup tak nak. Dah mati, malam semalam dah ke bumi, besok balik, siapa terima? Dah 2 minggu meninggal, balik suami, duduk atas cushion, tengok Abah Bomba I love you, dengan kain pocongnya duduk atas cushion. Pukul 10 malam, isteri balik dari masjid. Ya Allah, abang bila balik? Baru sampai. Hujan lebat dekat kubur tadi, banjir kubur. Abang minta kat malaikat outing, nanti pukul 12 abang balik lah. Agak-agak isteri tu seronok tak suami dia balik? Itulah tempat yang kita akan pergi, semua orang. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Nak balik ke mana tuan-tuan? Sebab tu bila kita semakin meningkat umur, semakin kita fikirkan mati, semakin kita panjang umur ni, ya Allah. Ini tidak. Makin meningkat umur, benci dengan kubur. Semakin meningkat umur, tak nak sebut tentang akhirat, tak nak sebut tentang pahala. Masih bernafsu. Dunia dia masih kejar, pangkat dia masih kejar, kuasa dia masih kejar. Sudahlah. Tak. Apa kau kejar? Berapa hari lagi kau hidup? Berapa jam lagi kau hidup? Ini tuan-tuan, manusia yang bahagia ialah manusia dia kata, saya sudah tua, cukup bagi orang lain. Saya sudah tua, saya tak nak buat lagi. Saya sudah tak larat, saya tak mau lagi. Saya banyak jumpa tuan-tuan dengan orang-orang yang berubah. Sekarang yang banyak-banyak berubah, pelakon-pelakon. Saya jumpa dengan Rosyamno, pelakon. Dia pandai membaca Quran, umurnya 45 tahun. Sebelum tu tak pandai baca Quran. Sekarang baru pandai baca Quran, baru 3 tahun. Dia nak cover balik yang dia tak pandai baca Quran 45 tahun. Sekarang dia buka rumah ngaji, beratus-ratus kelas pengajian dia buka. Dia minta orang belajar Quran. Bagus. Semalam saya diwak dalam hospital. Ada seorang pelakon, seorang penyanyi datang ziarah saya di hospital. Janggutnya dah panjang, dah pakai serban, dah pakai jubah. Berubah. Dulu penyanyi rock, sekarang dah tak nak sebut rock. Dulu rock tuan-tuan. Tuan-tuan ingat lagu dia dulu-dulu.
Bukan ku bermain cinta dan bukan ku berpura, akhirnya kita terpisah jua suratan yang melanda. Sekarang tak ada dah tuan-tuan. Sekarang janggut panjang pakai jubah tuan-tuan. Rubahlah. Saya dah tua ustaz. Saya takut mati. Saya dah tua ustaz. Saya takut. Tadi saya duduk di hotel, ada seorang profesor datang jumpa saya. Petang tadi, saya sampai pukul 4 lebih di hotel. Satu profesor universiti di Sabah datang jumpa. Nyimbang dengan saya dalam bilik. Dia kata, ustaz, kalau boleh biarlah kita ni mati dalam dakwah. Saya cakap dekat dia, saya ni uzur, saya ni sakit, tak sihat, tak macam orang muda-muda dulu muda-muda, sekarang sakit. Apa dia cakap pada saya? Ustaz, kalau boleh biar kita niat mati kita pun dalam dakwah. Saya pun angguk kepala. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa. Mati dalam dakwah. Jangan mati dalam maksiat. Tengah-tengah minum arak, mabuk-mabuk, mati. Macam tengah-tengah buat benda haram, mati. Macam tengah ambil rasuah, mati. Macam tengah buat benda yang haram, mati. Macam takut. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kita jadi bahagia. Sebab apa bahagia? Benda haram kita tak buat. Makan yang halal, pakaian yang halal, percakapan yang halal, semua halal. Baru rasa bahagia, rasa tenang, rasa seronok. Tetapi kalau televisyen kita tengok yang haram, tidur atas tilam yang haram, makan duit haram, tidak akan dapat bahagia. Kita hanya mendapat sengsara tuan-tuan. Yang kelima, apa dia tanda-tanda bahagia? Apabila kita mendapat kuasa, kita makin hampir dengan rakyat. Apabila kita mendapat kuasa, kita makin dekat dengan orang. Ini tanda-tanda bahagia. Tanda-tanda sengsara apa? Tanda sengsara ialah bila dapat kuasa, makin jauh dengan orang. Sebab tu saya tadi berbual dengan YB Bang Idris. Dia kata dengan saya, ustaz, orang di sini tak panggil saya YB. Orang sini panggil saya Bang Idris. Ini tanda-tanda bahagia. Dekat dengan orang. Orang tak kekok nak panggil Bang Idris. Berapa banyak orang dah bila-bila jadi YB, Idris, buat bodoh. Bila panggil YB, ya saya. Sudah. Tapi Bang Idris kita okey. Jalan on terus. Tuan-tuan, bila dapat kuasa, jangan jadi sombong dengan orang. Kerana orang inilah yang memberikan kita kuasa. Tanpa orang ramai, kita tidak ada siapa-siapa, tuan-tuan. Tanpa orang ramai, kita hanya cikgu sekolah. Tetapi kerana orang ramai menyokong kita, sekarang kita menjadi orang yang berkuasa. Tanpa orang ramai, kita mungkin hanya seorang peniaga. Tetapi kerana orang ramailah menjadikan kita sekarang orang yang berkuasa. Kenapa apabila kita sudah mendapat kuasa, kita jauhkan daripada orang ramai? Sepatutnya makin dekat dengan mereka. Kerana mereka lah yang memberikan kita kuasa itu. Inilah tanda-tanda bahagia, tuan-tuan. Apabila manusia ini senang didekati, mudah didekati, maka dia akan didoakan pada orang ramai. Orang ramai doa pada dia. Orang ramai minta ampun pada dia. Orang ramai minta doa murahkan rezeki pada dia. Orang ramai akan doakan kepada dia, ya Allah berikan bahagia kepada dia. Tetapi apabila tuan-tuan sombong, baru jadi ketua jabatan, belagak, tiap-tiap hari orang dengar tak elok. Orang doa bila dia nak tukar. Bila nak tukar, bila kena tukar, orang buat kenuri, dia jamunya pisang.
Satu tanam pisang dia bawa ke ofis. Hui dia bawa. Kenapa dibawanya pisang? Sebab orang tak suka. Tuan-tuan, ini 5 tanda bahagia. Tuan-tuan sekarang akan naik taraf. Tuan-tuan duduk di satu tempat yang saya datang dari Kuching tadi. Subhanallah. Gedung perniagaan yang banyak, institusi pendidikan yang banyak, balai polis yang besar, balai bombanya lengkap, kompleks membeli belahnya cukup. Tuan-tuan duduk di satu kawasan yang teratur perbandarannya. Tuan-tuan, apa kita kena buat? Kita juga kena bertukar. Saya pergi ceramah di Australia. Saya naik kereta satu orang putih. Driver saya orang putih. Sepanjang saya di Australia. Dia cuma bawa 60 km sejam. Tak lebih, tak laju. Dia ikut peraturan 60. Tanda 90. Sampah tak dibuang dari kereta. Saya duduk di belakang, dia duduk depan, saya duduk seat belakang. Dia tak berjalan, tak bergerak kereta dia. Saya tanya kenapa tak bergerak? Dia cakap awak belum pakai tali keledar. Pakai tali keledar belakang, pakai, baru dia jalan. Tuan-tuan, di sana tak ada horn. Tak ada bunyi horn di Australia. Tak ada orang yang bawa laju. Tak ada orang yang langgar orang. Australia, New Zealand tuan-tuan pergi, subhanallah, peraturan dia. Tidak ada sampah di tepi jalan. Tidak ada orang yang buang sampah dari keretanya, daripada basnya. Disiplin tuan-tuan. Kita apabila mencapai tahap macam itu, bahagialah kita. Ini bila naik kereta makan kacang, buang sampah. Makcik tu naik motor di belakang, kulit kacang pun masuk dalam mulut, telan dia terus tuan-tuan. Ada yang minum air tin. Dia minum air tin, dia lempar tuan-tuan, kena penunggang motosikal, benjol kepala dia. Akhlak. Tuan-tuan, jadi orang hebat. Kadang-kadang di negara yang bukan Islam, dia tunjuk sifat Islam itu. Tapi sayang, kadang-kadang di negara yang kata kami orang Islam, kadang-kadang kita tak tunjukkan yang kita ini orang Islam. Kita datang ceramah, cuba tengok nanti berapa banyak yang tinggalkan sampah. Kita duduk ceramah agama, balik nanti sampah penuh. Kulit kacang, kulit rambutan, kulit durian pun ada. Jom kita tunjuk kita orang yang telah masuk kepada satu tahap hebat. Surat khabar yang aku bawa, beg plastik yang aku bawa, bersisa makanan yang aku bawa balik ke rumah. Aku buang sampah di rumah. Aku jadikan tempat ini bersih. Tuan-tuan, bukankah kebersihan itu sebahagian daripada iman? Ini nombor 1 saya minta. Sebab tu saya cuba buat di sekolah saya. Di sekolah saya tuan-tuan, budak-budak tidak boleh menconteng meja. Tidak boleh menconteng meja. Kita ajar anak-anak tidak boleh bawa pen masuk dalam toilet. Sebab kalau dia masuk nanti dia conteng toilet. Budak-budak di sekolah saya tuan-tuan tidak boleh duduk, kerusinya 4 kaki, tak boleh duduk 2 kaki, tak boleh. Siapa yang duduk 2 kaki, saya potong kaki bangku dia. Saya ajar supaya mereka jadi bersih, jadi hebat. Ini yang kita kena ubah tuan-tuan. Yang kedua, apa yang kita kena ubah? Masa. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Jaga masa, jaga ketepatan masa. Bukankah Nabi cakap orang yang hebat itu ialah wal 'asr innal insana lafi khusr?
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah sebut demi masa, menunjukkan masa sangat penting. Orang Arab sebut al-waqt kasayf. Waktu ini macam pedang. Kalau kita tidak pandai menggunakan masa, dia akan memotong kita, dia akan merugikan kita. Saya minta pada tuan-tuan, jom kita menghargai masa. Yang ketiga, apa dia yang perlu kita buat tuan-tuan? Kita bina kekuatan kita. Bina kekuatan jati diri yang kita ada. Image. Bila sebut Kota Samarahan, apa yang ada di Kota Samarahan? Apa istimewa yang ada di Kota Samarahan? Kita tonjolkan pada masyarakat luar. Saya cukup seronok dengan Sabah. Saya cukup berbangga dengan Sarawak. Dua negeri ini tuan-tuan jadi contoh sepatutnya. Contoh berkasih sayang antara kaum. Sama ada dia Iban, sama ada dia Melayu, sama ada dia Melanau, dia Cina, dia India. Di Sabah, di Sarawak, mereka berkasih sayang. Ini image satu Malaysia yang ada pada tuan-tuan. Satu kebanggaan. Tuan-tuan kena kekalkan benda ini. Jangan bawa pergaduhan, jangan bawa permusuhan, jangan bawa persengketaan. Saya berjalan satu dunia tuan-tuan. Tetapi yang saya tengok dua negeri ini yang patut jadi contoh. Negeri Sabah, baru ini saya pergi ceramah di Tambunan di Sabah. 30% yang datang dengan ceramah saya ialah orang Kristian, orang Cina, orang Iban. 30%. Termasuklah yang datangnya Joseph Pairin Kitingan Tan Sri. Duduk depan sekali. Saya lihat di Sabah begitu hebat, di Sarawak begitu hebat. Saya sampai di airport tadi tuan-tuan, orang bukan Islam. Ustaz, boleh bergambar? Ya boleh. Saya bukan Islam Ustaz, tapi saya minat sama Ustaz. Kamu tengok saya di mana? Kalau ada jodoh. Aduh tuan-tuan, ini contoh. Sebab itu tuan-tuan kekalkan konsep ini. Jangan bawa budaya-budaya tidak elok ke sini. Budaya perpecahan, budaya pulau memulau, budaya benci membenci, jangan ada. Kekalkan satu image yang ada pada Kota Samarahan. Bersihnya, hebatnya, inteleknya, pandainya, bijaknya. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala memberikan kebaikan pada kita. Ingat tuan-tuan, ada 4 benda yang menjadikan tuan-tuan ini sangat seronok dalam dunia. Nombor 1, apabila tuan-tuan dapat pasangan hidup yang bagus. Siapa-siapa yang dapat pasangan hidup yang bagus, dia telah mendapat setengah nikmat dunia. Abang-abang dapat isteri yang baik, tahniah. Isteri-isteri dapat suami yang budiman, syukur pada Allah. Jaga elok-elok. Abang-abang, bukan senang seorang isteri nak mengandung, nak melahirkan anak 5 orang, 6 orang, 8 orang. Tapi isteri kita sanggup. Isteri kita orang yang memasak untuk kita, menjaga anak, mendidik, susah. Abang-abang dapat dia. Jaga isteri elok-elok. Akak-akak, suami kita tak segak, suami kita tak handsome, tak apa, tapi dia orang bertanggungjawab. Dia tak pernah tampan, dia tak pernah tumbuk, dia sentiasa bagi nafkah, dia jaga kita, dia sayang kita. Akak-akak adalah orang yang sangat untung. Yang kedua, apa dia tanda-tanda untung? Tanda-tanda untung bila tuan-tuan dapat anak-anak yang soleh dan solehah. Tuan-tuan dapat nikmat yang sangat besar bila anak-anak tuan-tuan baik. Jaga daerah ini, jaga majlis perbandaran ini. Dadah tidak sampai di sini. Anak kita, masyarakat kita, jangan sampai dadah sampai di sini. Kita kerjasama dengan polis AADK. Jangan sampai keluarga kita dadah masuk dalam rumah. Anak-anak kita jadi anak soleh dan salehah. Ini tanda-tanda untung nombor 2.
Yang ketiga, apa dia tanda-tanda untung? Tanda untung nombor 3 ialah bila dapat jiran-jiran yang baik, jiran yang hebat. Dan yang keempat, apa tanda-tanda untung? Bila tuan-tuan tinggal di satu kawasan, di satu negeri yang sangat membahagiakan, bersih, hormat menghormati, tak ada boikot-boikot, tinggal di satu kawasan yang tersusun, yang aman. Mudah-mudahan kota Samarahan itu termasuk di dalam apa yang saya sebutkan pada tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita tutup ceramah kita malam ni dengan sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan warga Samarahan, warga kota Samarahan yang hadir dan yang tak hadir pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menjemput yang berhormat Bang Dres dan DO dan VIP tetamu yang lain naik di atas pentas untuk sama-sama kita berselawat dengan ribuan hadirin yang datang pada malam ini. Dan saya juga membawa oleh-oleh dari Semenanjung. Jika tuan-tuan ingin dapatkan produk-produk sekolah saya, ada air penawar, ada kismis, ada buku-buku, tulisan saya dan sebagainya, tuan-tuan boleh dapatkan di bahagian belakang sebelah ambulan itu. Tuan-tuan beli sambil menderma untuk Pusat Pendidikan Al-Barakah di Manjoy. Jadi insya-Allah saya bawa tuan-tuan khas daripada Semenanjung. Jadi tuan-tuan, kita bangun, kita berselawat bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kita dan kita tutup dengan bacaan doa insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, pada malam yang penuh dengan keberkatan, malam yang penuh dengan kemuliaan, kami bermohon rahmat, kami bermohon hidayah daripada-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kebaikan, kelimpahan rezeki dan keampunan serta kerahmatan kepada pihak yang menganjurkan ceramah perdana pada malam ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, peliharalah negeri kami, peliharalah negara kami, peliharalah daerah kami ini ya Allah, daripada segala musibah, daripada segala bala bencana dan malapetaka, daripada segala wabak dan penyakit ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada daerah kami, berikanlah keselamatan, berikanlah perpaduan dan berkasih sayang dan kemurahan rezeki kepada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, peliharalah keluarga kami daripada terlibat dengan gejala-gejala sosial yang tidak baik ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada anak-anak kami,
Jadikanlah mereka anak-anak yang menyejukkan mata hati kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, kami bermohon padamu, Ya Allah. Berikanlah keafiatan, kesihatan dan keselamatan serta kecerdasan akal kepada pemimpin-pemimpin kami agar dapat melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, sebenar dengan apa yang berlaku pada kami pada hari ini, mudah-mudahan memberikan keinsafan, kebaikan serta memberikan pintu hidayah kepada kami agar kami lebih mensyukuri atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Tuhan yang Maha Gagah lagi yang Maha Perkasa, perteguhkanlah iman kami, selamatkanlah akidah kami, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam dan iman, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas di atas ceramah yang telah beliau sampaikan tadi. Alhamdulillah, walaupun beliau kurang sihat pada malam ini, maka beliau telah pun berusaha untuk bersama kita di Kota Semerahan pada malam ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Haji Idris Buang di atas kehadiran beliau pada malam ini, dan penghargaan dan terima kasih juga kita sampaikan kepada Yang Berhormat Dato' Seri Haji Nancy Haji Zukri, Ahli Parlimen P200 Batang Sadong, dan Yang Berhormat Puan Rupiah Haji Wang, Ahli Parlimen P197 Kota Semerahan.